kita telah membantu penduduk kampung untuk menaik taraf prasarana infra untuk kegunaan orang kampung di sana. Untuk kemudahan, ada saya doakan ada futsal, balai raya yang di-upgrade, masjid yang telah di-upgrade. Ini semua saya rasa untuk kemudahan para penduduk hasil daripada program Kampung Madani. Dan kesempatan ni kita memang menzahirkan bagi pihak USIM, utamanya of course pihak Kampung Sungai Talan sendiri yang memberikan kerjasama yang amat baik, hospitality yang sangat cemerlang. Di pihak USIM, ialah jabatan saya sebagai pengarah, saya Persat Libatkan Masyarakat Jaringan Industri PMB USIM yang turut terlibat sama, tidak lain tak bukan yang menaik tarafkan infra ni adalah Jabatan Pembangunan Pusat Fasiliti kita JPPF. Harapan saya supaya hubungan antara USIM dan especially dengan pihak JUASI ialah Kampung Sungai Talan ni kita akan berterusan dan insyaAllah akan datang more programs to come. Sebelum masjid dibaik pulih, keadaan masjid amat menduka citakan suram. Dekat tak ada seri. Sekarang alhamdulillah sejak USIM jadi Kampung Angkat Madani USIM ni, masjid telah berubah sebanyak 360 darjah dan bertambah cantik. Jadi berjemaah pun seronoklah datang untuk berjemaah ke masjid. Mihrab ni under GPKK sendirilah. Mana di bawah saya ketua projek lah untuk menyiapkan mihrab ni melalui GPKK Kampung Sungai Talan, tak melalui ada lain. Start daripada pembinaan dia sehinggalah pemasangan dan final lah. Alhamdulillah. Perubahan yang nampak ketaranya pasal pusat lah. Pusat dengan petakru tu kami memang ada kod, tapi kod dia kata orang tu kod yang dah lama lah, uzur lah. Stability tu memang tak ada lah. Tapi sebelum kami ada pusat ni, dia orang sewa dewan, berlatih kat luar, kat jiran sebelah ada padang, kami memang tak ada padang lah. Selalunya saya beriadah akan keluar lah daripada kampung ni, nak cari tempat yang sesuai kan, untuk cari kod yang sesuai lah, banding sebab sebelum ni tak ada kat sini, so susah nak main. Balai raya tu pun sama juga. Balai raya tu kita dapat masukkan aircon, dapat repair bilik air, dapat besarkan lagi ruang di dalam ruang tamu, repair pagar, lepas tu tambahan pada keluasan tanah untuk di kawasan kemah. Jadi harapan saya adalah infra atau prasarana yang telah kita upgrade tu dapat digunakan dengan sebaik mungkin, ataupun aktiviti masyarakat dapat kita giatkan lagi, dapat kita pupukkan lagi supaya semangat ukhuwah di kalangan penduduk di kampung tersebut dapat kita kuatkan lagi. Saya ingin berterima kasih pada pihak penganjur dan pihak USIM atas projek ini dilaksanakan di kampung ini. Sangat-sangat berterima kasih sangat-sangat yang mana Pak kata tadi tolong bantu mengenai dari segi kampung angkat Sungai Talan ni.